Okey, ini cara yang paling jitu dah Paling jitu untuk kita bunuh pokok sebesar ini. Pokok sebesar ini. Okey, cara dia buang kulit. Buang kulit kiri kanan semua. Okey, itu ada satu pokok yang dah buang kulit. Pokok besar Okey, pokok ni duduk sepadan pokok sawit, menjadikan naung pokok sawit. Pokok sawit tak nak besar. Okey, ni bukan pokok balak, bukan pokok apa, pokok hutan yang tumbuh. Pokok lembut. Okey, cara dia kelar keliling pokok. Lepas tu kita isi racun ni. Racun ini racun galon dicampur dengan pelekat kempo. Okey, kita sapu je. Okey, saya tunjuk ni cara paling berkesan. Kalau kita takik tu, mungkin ada yang mati, ada yang tak mati. Tapi, kalau buat kelar macam ni, sapu racun galon, nanti kita tunggu hasil dia. Okey. Sapu keliling pokok.